bagi tahu sekali lagi saya bagi tahu, Yusof Router bukan seorang mangsa. Cuma Yusof Router tolak dia. Sehingga akhirnya Yusof Router dipukul oleh kumpulan-kumpulan budak-budak muda back to face di pejabat Anwar Ibrahim di Bukit Gasing. Itu rekod. Kamu tuduh Yusof Router macam-macam. Akhirnya Yusof Router saman pejabat Anwar Ibrahim, dia menang 200,000. Kena ingat rekod dia. Yusof Router saman pejabat Anwar Ibrahim, menang 200,000. Yusof Router lalui poligraf, ujian poligraf. Dalam keadaan diorang nak kenakan Yusof Router kerana aduan palsu, Yusof Router jalani ujian poligraf, ujian penipuan. Bukan dekat tepi jalan, bukan dekat tepi longkang. Dia jalani